sihir dendam penuh dusta, namun hadir seorang perawat, tenang wajah penuh hikmat. Edika Yusof bangkit merawat dengan rukyah ayat ke. Kau nak sedih, kau sedih lah seorang-seorang. Okey, ini bukan zaman sedih-sedih lagi. Ini zaman menggembirakan hati yang luka. Biar luka di dalam, jangan sampai nampak di luar. Macam tu. Alhamdulillah saya ada minum air suami beli dalam botol hitam, yang anxiety tu semakin baik. Alhamdulillah. Tapi konsisten dulu tak? Konsisten. Okey, konsisten. Minum dulu, tak payah banyak agak, sikit je. Minum konsisten, InsyaAllah dia akan ada perubahan tu. Okey, InsyaAllah dia ada perubahan tu. Ustaz, scan saya ada jin tak? Boleh. Tapi sekarang tak boleh sebab mesin tu saya order kat Jepun, tak sampai lagi. Dia suruh scan bagai nak scan pakai apa ke tak tahu. Tapi aku ada order mesin tu, tapi daripada Jepun, tak sampai lagi. Alam lain. Kan, bila aku scan kau, orang ini patut dihantar ke alam lain. Gitu. Okey, aku akan hantar kau ke alam lain. Ini semua terpengaruh. Nak scan tu kena rukyah lah dulu bangun. Nak scan macam mana. Ni apa gelak korang kalau Taranum nak sedap tilawah boleh tak guna ayat? Boleh, insyaAllah. Ayat tu bukannya ayat ni. Ayat tu boleh guna pakai. Dia sebenarnya ayat tu dimasukkan. Ayat tu sebenarnya saya gunakan untuk masukkan dalam buluh perindu tu juga. Tapi kalau kita fokus dekat ayat tu je, dia akan jadi sedap lah suara kita, kan? Tapi tak boleh ajar kat sini. Sekejap lagi semua jadi penyanyi kan. Aku kena marah dengan penyanyi-penyanyi pula. Okey. Nak dapat nombor rawatan, boleh tak WhatsApp nombor Kak Bayu? Tak boleh. Ini bukan nombor rawatan Kak. Ini kalau kereta akak berdebu je akak boleh WhatsApp ni. Akak kalau tanya kat sini ni, kalau akak tanya kat sini, Assalamualaikum nak buat rawatan, akak kena block terus. Dia orang mesti block. Saya punya admin akan block. Nombor rawatan tak ada. Ini akaun satu lagi Kak, bukan akaun sini Kak. Akak jangan pergi rawatan nombor kat sini. Alamak, budak-budak tu dah balik ni. Jat bagi dia. Dia nak gerak naik lori ni. Naik lori gerak. Tak apa dah, buka dah siapa nak minum. Boleh. Ustaz tak berubat dah ke? Mak saya nak datang KL, repeat berubat dengan Ustaz. Mak awak yang mana satu ni? Mak awak jadi macam mana sekarang? Lepas berubat dengan saya jadi macam mana? Korang hajar jin tu berani lagi kacau. Mak awak yang mana satu ni? Aku dah cakap dengan jin tu jangan kacau. Biasanya aku tak kacau, biasanya aku bunuh je terus. Ini jin mana pula yang masuk lagi ni? Berani pula dia masuk lagi dalam badan mak awak. Mak awak ikut tak pesan-pesanan yang saya bagi? Lepas ni siapa yang lepas dapat rawatan dengan saya akan keluarkan sijil. Saya akan keluarkan sijil telah berjaya dirawat. Boleh letak sijil tu kat rumah. Jadi kalau jin datang masuk, ini pernah rawat kayak kau jangan macam-macam. Dia kalau datang duit aku kan, rumah dia ada sijil babe. Bukan Edika ni babe. Dulu aku ingat yang pernah datang ni semua dah mati. Itu yang dapat sijil dekat rumah dia ni. Aku akan keluarkan sijil okay? Aku akan keluarkan sijil. Aku akan tampal Alhamdulillah berjaya dirawat. Lepas tu kat bawah tu aku sign. Lepas tu aku tulis kat situ, wahai jin-jin yang seterusnya, hati-hati. Kan. Aku akan tulis macam tu. Jadi kalau jin tengok ada sijil kan. Sebab sekarang manusia semua tak tengok sijil. Manusia pun tengok sijil, jadi jin pun kena tengok sijil juga. Aku akan letak itu. Sijil tu boleh mohon kerja tak? Boleh lah, cuba. Aku tak tahulah, belum keluar lagi. Aku tak keluarkan lagi. Kau dah bawa sijil aku pergi tempat kerja kau dah. Kenapa? Aku tak keluarkan lagi sijil tu. Baru datang idea je. Ada nombor sijil lah. Kita bagi nombor sijil. Pasti stres. Mana tadi akak tadi tu? Dia kata mak dia, hantu apa lagi masuk kat mak dia hilang pula.
CJ SKM, kau nak pergi SKMM ke apa benda tu, kau pergi je lah. Pening lah aku kan. SKMM lah. Kan macam-macam sekarang ni dia tengok je, membangun je satu-satu benda. Dah macam-macam kena. Aku pun tak tahulah. Ustaz, saya minum air tawar. Hari ke berapa perut saya senak dan benda bergerak-gerak di bawah hari-hari. Kenapa ya? Nampak. Selama ni kau tak pernah minum air aku, tak ada bergerak-gerak kat hari-hari kau kan. Itu dah hujung-hujung dah tu, kat hari-hari dah tu. Kau minum je terus. Nanti dia keluar daripada hari-hari tu. Itu petunjuk tak? Dia kalau minum air saya tu, dia masuk dalam akak punya saudara. Air tu tujuan nak mengesan akak ni betul ke tak betul ada gangguan. Saya nak didik akak supaya akak jangan best lah next. yang kau ni ada itu ada ni. Macam-macam benda itu adalah benda yang akak pun jadi blur. Betul ke tak betul? Ada nenek dengan aku ni, betul ke tak betul ada? Dia jadi macam tu. So air tu dikeluarkan, masuk dekat dalam salur darah. Bila dia masuk je dalam salur darah, dia akan trace dekat mana kedudukan yang bermasalah. Okey, tapi kalau akak minum air tu bertambah kuat, bertambah sakit, kena dapatkan rawatan. Cuma bila akak pergi dengan mana-mana pusat rawatan, kalau dia tanya ada ke beli produk apa, akak cakap tak ada juga. Sebab perawat dengan perawat, tak kisah perawat syariah ke tak syariah ke, perawat ilmu hitam ke ilmu kebal ke, apa-apa ilmu pun, perawat dia ada ego dia sendiri. Okey, dia ada ego. Bila sebut nama Edika Yusof, dia akan menggelupur. Jangan pakai lagi produk Edika Yusof. Jangan. Itu semua tak boleh. Musibah betul disebabkan produk aku tadi lah. Pesakit tu datang jumpa kau, setan. Kalau tak kerana produk aku tadi, pesakit tu pun dia tak tahu yang dia ada hantu dalam badan. Faham? Tak payah cakap akak beli produk ke apa. Akak pergi kat rumah perawat tu, Assalamualaikum Ustaz, saya tak tahu badan saya sakit. Pasal apa ni? Pernah rawat dengan siapa-siapa ke? Tak pernah. Pernah tak minum air tawar ke apa? Tak pernah lagi Ustaz. Saya percaya kat Ustaz seorang lah. Saya tak percaya dalam hidup saya ni. Saya tak percaya kat siapa-siapa pun dalam dunia ni. Saya tak percaya siapa-siapa. Saya hanya percaya kat Ustaz seorang lah. Saya pertama kali tengok Ustaz ni, saya terus percaya kat Ustaz seorang lah. Kena macam tu. Itu perawat punya keegoan. Kalau beritahu beli minyak ni daripada siapa, beli minyak ni dekat Edika Yusof ke Ustaz Syafiq ke apa benda, tak boleh bagi kak, tak boleh. Dia menggelupur, dia jiwa. Dia sekarang ni dia orangnya jiwa menggelupur. Sebab apa? Produk dia pakai tak jadi. Tak jadi apa, produk kita orang ni menjadi dia menggelupur jiwa dia. Okey, sebab apa saya cakap macam tu? Ada juga itu kena rampas kita punya produk kan, yang pasal apa, yang Seremban, yang perawat gila tu kan, dia rampasnya produk-produk aku. Dia nak buat apa aku tak tahu. Harap jadah betul. Tapi dalam hati aku tak apa. Ya Allah Tuhanku, aku buat kebaikan ni untuk masyarakat. Aku buat benda ni untuk kebaikan umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan kau beri hidayah padanya. Pun terus viral lah Mamat tu kan. Tak pasal-pasal kan. Perawat tak ada gigi tak ada gigi kan. Betul tak? Jangan macam tu bang kakak. Awak nak rawat je lah. Saya ada je pesakit-pesakit daripada pusat rawatan lain datang kat saya. Saya akan jawab senang je. Dulu rawat dengan siapa contoh? Dia rawat dengan Ustaz Syafiq. Dia datang jumpa saya. Saya akan jawab tak apalah, yang mana Ustaz Syafiq dapat kesan, biar pilih dia kesan lah. Yang mana saya boleh bantu, saya bantulah. Kan senang kan. Dulu saya rawat dengan Tok Singa, tak apalah. Yang rawat dengan Tok Singa tu tak apalah. Yang sekarang ni awak jumpa dengan saya pasal apa? Ada masalah lagi, tak apalah, saya tengok apa masalah dia. Itulah yang sebaik-baiknya kan. Ini tak rawat dengan orang tu tak boleh, rawat dengan orang ni tak boleh, rawat dengan dia pening lah kan. Bukan je rawat dengan dia boleh sembuh terus pun. Contoh macam tu lah. Tak payah bagi tahu orang, tak payah. Abang kakak kalau dapat pergi rawatan dengan mana-mana pun, akak pergi dekat perawat, akak tak payah bagi tahu akak rawat dengan siapa. Cukup akak tahu sudah. Sebab bila akak pergi, akak akan dapat banyak jawapan. Jawapan ni, jawapan tu, jawapan ni akak rosak minda akak. Okey, akak akan merosakkan minda akak. Siapa lagi ni? Ustaz, bila dah pukul apa ni? Nak pukul 7 lah. Ustaz, bila rukiah saya beraksi sikit belah bahagian badan kanan saja, apakah maksudnya? Tak tahu maksud tu. Itu kena beraksi depan saya kak? Macam mana boleh jawab? Lepas rukiah beraksi sebelah kanan je, apa maksudnya? Macam mana aku boleh jawab macam tu? Kalau aku boleh jawab, mana kata jin tu aku yang hantar kat kau? Sebab aku boleh jawab soalan tu. Dia kena rukiah, badan dia beraksi sebelah kanan je, apakah jawapannya? Kalau aku boleh jawab soalan tu, dah tentu aku yang hantar jin tu kat dia. Mana saya tahu? Aku mana tahu pasal apa beraksi sebelah kanannya. Itu kena jumpa depan-depan baru tahu.
Kenapa beraksi sebelah kanan saja? Guru, otak saya dah rosak. Apa nak buat? Boleh berehat dulu. Boleh berehat. Ambil cuti, pergi Podison, selam-selam kepala dalam air, sedut sikit air masin tu, dah masuk dalam badan. Sebab kalau kata macam contoh aku bela ikan, bila ikan sakit, dia orang suruh masukkan garam dekat dalam kolam. Boleh jadi juga kita manusia pun kena macam tu juga. Cuba selup masuk, telan sikit air garam tu, tengok mungkin boleh baik. Okey. Memang macam tu. Kehidupan dalam perniagaan tu memang begitu. Mak saya dah lama tak sakit. Mak awak dah lama tak sakit. Tapi start semula okey. Berasa bulan puasa nak repeat balik dengan ustaz. Bulan puasa lama dah ni. Aku dah tak merawat pun dah 2 tahun. Mana kata mak kau dah 2 tahun sihat lah. Mana kata Allah Ta'ala tu izinkan 2 tahun tu sihat. Mana kata mungkin mak kau tak bayar wang perlindungan setiap bulan. Okey, dengan saya perlu bayar wang perlindungan setiap bulan. Jadi kita akan cover dia. Okey, mungkin wang perlindungan kan tak bayar, jadi tu jin tu masuk balik saya rasa. Okey, tak apa, nanti saya dah buka slot nanti. Nanti awak ni lah, awak masuk slot bawa mak awak tu, saya tengok apa lagi jin yang kacau dia. Okey, gelak kau kan. Buat pagar dengan air tawar rumah, malamnya berbunyi menangis dekat rumah luar rumah. Nampak tak tulis apa? Nampak tak? Pakai air tawar je renjis-renjis. Nampak? Ada menangis dekat luar rumah. Nampak tak? Yang kata apa benda lah, jual air je lah, apa benda beli kat 7E jual lah. Kau nampak tu? Dia renjis air kat rumah dia, menangis hantu tu kat luar rumah, minta maaf. Minta maaf tu dia tak sebut lagi, tapi dia dah mula menangis kat luar rumah. So sekurang-kurangnya akak dapat tahulah rumah akak tu memang ada gangguan. Okey, tapi make sure lah benda tu akak seorang dengar ke, akak seorang je dengar ke, atau ahli keluarga lain pun dengar. Kalau akak seorang je dengar, susah juga kita nak sahkan benda tu gangguan. Okey, sekarang ni akak renjis dalam rumah, benda tu dah menangis dekat luar rumah. Besok akak cuba renjis kat luar rumah pula, tengok dia menangis kat rumah jiran tak. Kalau dia menangis kat rumah jiran, akak biarkan je. Akak biarkan dia menangis kat rumah jiran, biar dia duduk kat rumah jiran. Nanti jiran tu akan tanya dengan akak, engkau hari tu kata kena gangguan kan? Sekarang gangguan tu dah okey? Gangguan dah okey. Awak pergi Erika Yusof dia TikTok, saya beli air dia lah. Jadi suruh jiran tu pun buat perkara yang sama. Mula-mula renjiskan dalam rumah, biar dia menangis kat luar rumah. Bila dia dah menangis kat luar rumah, renjiskan kat luar rumah, biar dia pergi rumah jiran lagi sebelah. Macam tu. Lama-lama dia akan jauh kan. Okey, cubalah macam tu. Tapi kena konsisten lah. Naya jiran kita mana nak tahu dia pergi rumah jiran. Cubalah macam tu kan. Tak cuba mana nak tahu. Ini aircon baru ke ustaz? Bukan aircon baru. Ini bukan aircon rawatan. Aku buat kat sini, habis semua dah tanya pasal rawatan kat sini. Ini aircon kemalangan, bukan aircon rawatan. Aircon rawatan gambar Pak Haji sana. Okey, dia orang masuk sini, tahu je mana aku lari. Mana aku lari dia orang tahu je. Nasib jiran tak, kalau kata banyak jiran dah menangis kat luar rumah, boleh jadi ejen terus. Okey, boleh jadi ejen terus. Ambil terus 100 botol kat pusat rawatan, awak jadi ejen, biar dia menangis kat rumah jiran. Satu kampung tu awak supply air. Okey, supply air saya. Jom minum. Tapi konsisten agak, kena konsisten. InsyaAllah Allah Ta'ala tu akan permudahkan benda tu. InsyaAllah, mesti dia permudahkan. Saya mimpi baca kursi. Saya mimpi baca kursi, embus dekat jin menyerupai suami saya terus hilang. Apa tu ustaz? Awak teruknya. Awak baca ayat kursi, embus dekat jin menyerupai suami saya. Dia tak kena kau dengan laki kau, tak kena ni. Punya banyak manusia, punya banyak jin dekat dalam dunia ni. Muka laki kau juga yang kembus. Ini kalau aku salah jawab ni, besok ni diorang dua-dua ni boleh pergi kat Jabatan Agama Islam tau. Kau jangan main-main tau. Ini soalan ni bahaya tau. Kalau aku cakap ini kalau kembus kat suami kau lah yang buat kau, besok dua-dua pergi kat Jabatan Agama Islam. Kan? Kau ingat jadi perawat ni tak bahaya ke? Bahaya kot. Mungkin ada benda lah yang akak tak puati. Akak tak puati dengan suami akak kan. Jadi benda tu akak pendam, membuatkan apa benda yang akak baca tu akak embus kat muka dia. Mungkin lah kot. Okey, mungkin lah. Seram pula soalan-soalan macam ni.
Okay. Kau mana nak dapatkan rawatan? Pergi dekat EK Fans Club. Buka teli, tekan EK Fans Club. Dalam tu ada berpuluh ribu orang. Nanti kat situ akan keluar jadual dekat situ. Okay, jadual tu akan dibuka kat sana. Towing KL je ke? Tinggal KL Selangor, KL dan Selangor. Towing kalau nak murah boleh. Nak murah boleh isi minyak sendiri. Saya hantar driver je, driver dengan towing. Kalau nak towing murah boleh, minyak tu isi sendiri. Saya tak isi minyak. Macam tu. Ataupun awak hantar minyak diesel tu kat saya. Minyak diesel dah mahal. Kau nak murah. Semua nak murah kau, masalah kau. Semua benda nak murah. Kita kos pun nak berapa. Tuan perawat sekarang viral yang kes cabut tu, lantak dia lah bang. Nak campur lebih-lebih pun kita bukan polis. Biar polis je lah yang siasat. Banyak orang yang buat nama, nak buat nama je kan. Lepas tu bila Kanda Khairul tu perlukan dana, semua dia buat bodoh je kan. Last sekali aku juga yang kena ulur kan. Tu nama perjuangan kan. Perjuangan tu datang daripada pelbagai cara. Okay, itu dah serah pada polis tu, biar pak polisi je lah yang uruskan. Apa lagi ni mana lagi soalan menarik. Boleh tak bawa mak pergi dalam masa terdekat ni? Kebetulan memang ada kat KL. Mak saya duduk Kedah. Alamak, masa terdekat minggu ni tak boleh. Minggu depan mungkin boleh lah kot kak. Minggu ni tak boleh lah. Minggu ni saya jadual saya kat padat ni. Minggu depan tu pun insya-Allah mungkin boleh lah. Nanti akak PM dengan mamu dulu lah. Ataupun akak PM nombor ni, akak tinggalkan nombor telefon akak kat sini. Nanti saya tengok akak punya mak ni yang mana satu ni. Ustaz bagi nasihat sikit. Kalau budak-budak sekolah ni dah gatal bercinta, aku nak bagi nasihat macam mana? Aku sendiri pun bercinta waktu sekolah. Aku awet ramai masa sekolah. Aku sendiri pun awet ramai masa sekolah. Aku tak nak bercinta pun, tapi dah awet dah ramai. Nak buat macam mana? Kita muka Hindustan. Kita bukan muka Melayu bang kakak. Kita ni muka Hindustan. Bila muka-muka Hindustan ni, dia special sikit. Dalam sekolah tu aku kira special sikit lah. Hidung-hidung tinggi macam ni, hidung-hidung Syarohan ni, dia special. Jadi walaupun aku tak tackle perempuan, aku duduk zaman sekolah, macam-macam coklat dalam meja aku, bawah meja. Dalam meja pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap bala. Lepas tu you are my secret admirer lah, apa benda. Aku sendiri pun tak tahu siapa yang bagi coklat-coklat tu. Jadi bila buka-buka special, kau dah suruh aku nasihat budak bercinta macam mana? Aku pun tak tahu nasihat macam mana. Aku sendiri pun ramai secret admirer. Kira yang mana yang kahwin dengan aku ni, kira untung lebih sikit kat dia orang lah. Kalau tidak, secret admirer aku ramai. Kan dululah zaman sekolah. Sekarang pun ramai juga secret admirer, cuma malah nak layan je kan. Aku tengok macam contoh orang ni menaruh harapan kat aku malah nak layan. Kan aku tengok orang menaruh harapan kat aku malah nak layan. Tak mau pening lah. Ini semua bala-bala. Ini semua bala. Apa ya, tak ada nasihat apalah. Bercinta tu kau bagi kahwin je lah. Kau tak payah pening kepala lah. Kau nak sangat bercinta kau kahwin je lah terus. Bagi kahwin je, baru dia ada akal. Tapi kena buat agreement dengan syarat, bila kau kahwin, kau kena keluar daripada rumah ayah. Ayah tak tengok lagi muka kau duduk luar. Kau mesti merasakan macam mana kehidupan suami isteri. Kau dah gatal sangat nak kahwin kan. Buat macam tu lah. Ni apa ni? Kalau terkena sihir pengasih daripada seberang, boleh? Bukan kata seberang. Apa yang abang takut sangat dengan seberang? Kenapa kita dimomokkan dengan mentaliti kita kalau seberang je kuat? Kau tahu tak, masa aku sakit dulu dekat sini, perawat ilmu hitam tu duduk Negeri Sembilan je kot. Punya handal orang tu, dia siap boleh bagi apa? Boleh bagi waktu kematian kau tau. Sampai tahap macam tu tau dulu. Kau ingat seberang tu kuat sangat ke? Seberang banyak skema. Jangan fikir kalau seberang je kuat. Tak ada bang kakak. Dulu ada satu pakcik tu duduk dekat Negeri Sembilan. Dia boleh buat orang, dia boleh bagi hari mati kau bila. Punya aku cakap biar betul. 1,500 je masa tu harga dia. Kalau kau tak puas hati dengan orang, dia boleh bagi tahu tarikh kematian bila, anggaran pukul berapa mati tu kan. Dia boleh buat sampai tak macam tu bang kakak. Tapi saya fikir bila kita dah belajar dalam ilmu rawatan, baru saya tahu dia buat macam mana tau. Dia buat macam sistem pukau ni.
Dia buat orang ramai ingatkan yang itu dah mati, padahal dia tak mati lagi. Keilmuan dia tu. Tapi dia boleh warranty kalau orang tu tak mati, dia refund balik duit. Dia punya ni. Dia punya gila. Tapi aku tak tahu, aku rasa dah tak ada lagi kot pakcik tu. Aku rasa mesti orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan tahu, mesti tahulah. Dia agak top jugalah dekat Negeri Sembilan tu. Dia punya level sampai tak macam tu lah. Matikan orang macam tu kan, 1,500 je. Itu aku rasa masa aku sakit dulu lebih kurang 23, 24, 25 lah. Umur 25 macam tu lah. 20 tahun lepas 15 tahun lepas kot. Ustaz nak ubat gangguan saka. Sengsara hidup saya dah lama. Gangguan saka ni saya cakap terus terang akak, pengalaman saya merawat gangguan saka, adik-beradik mesti kena berkumpul. Sebab apa? Sebab tak tahu siapa pemilik dia. Kalau kata masa ahli keluarga meninggal, dah buat penyerahan tu tak apa, lain. Tapi kalau kata tak buat penyerahan, dia meninggal, kita tak tahu siapa pemilik, adik-beradik mesti kena kumpul. Nak kena tahu dulu siapa pemilik yang sebenar-benarnya. Kalau benda ni tak boleh buat, dia mesti akan ganggu keturunan tu, habis semua darah-darah keturunan tu, dia akan kacau. Tu yang pertama. Yang kedua, bila saka tu dah dibuang ataupun dah dipindah tempat, ahli keluarga ni tadi tak boleh ada perasaan macam contoh, kalau benda ni ada kan bagus, tak boleh. Kalau salah seorang tu ada perasaan macam tu, benda tu dia akan muncul balik dan dia akan tibai perawat yang rawat orang tu tadi. Perawat tu yang akan kena tibai teruk. Sebab dia akan bagi alasan, kenapa kau nak buang aku sedangkan ahli keluarga dia masih nakkan aku. Ini dua perkara je. Buang saka, dua perkara ni mesti nak kena pegang. So bila adik-beradik tadi berkumpul, kalau dia tak tauhid betul-betul pada Allah Ta'ala, tak payah kau simpan je saka tu. Dia kena betul-betul tauhid. Mana kata bila buat benda tu, dia tak boleh ada rasa memerlukan terhadap jin tadi. Kalau dia masih ada rasa memerlukan terhadap jin tadi, benda tu akan muncul. Pasal tu, kalau nak buang saka, orang-orang tua-tua yang jenis ada saka ni, susah gila nak buang. Sebab apa? Sebab dia sendiri tak nak buang benda tu. Kau pergi rukiah lah dia daripada pagi sampai malam pun, selagi mana dia tak nak buang, dia takkan nak buang benda tu. Kau panggil perawat-perawat datang pun, paksa benda tu pun, benda tu dia akan muncul balik. Sebab apa? Sebab dia dah sebati dengan diri. Dia rasa kalau benda tu ada, dia akan kuat badan dia, kuatlah sikit. Kalau kata benda tu ada, mungkin dia rasa lambat mati. Dia dah hilang, keimanan dia tu dah hilang. Dia dah percaya pada benda tu. Pasal tu sesuatu benda yang dia buat, dia akan mengarah benda tu pergi dulu. Kalau macam contoh nak pergi mana-mana, dia akan seru nama benda tu. Dia akan serulah nama, wahai Pak Din, aku nak pergi jalan ni Pak Din. Tengok-tengoklah supaya tak ada orang halang laluan aku nak ke sana. Dia bukan minta pada Allah Ta'ala. Ini kisah benar maka kak. Pasal tu, kalau kata orang tu dah umur, dah nyanyuk ke apa benda, kau nak rawat saka dia memang susah dah, memang payah. Jadi aku akan bagi satu ilmu untuk menjarakkan saka tersebut. Kemudian orang tu akan pergi. Bila orang tu dah pergi, dalam masa 44 hari ke atas, adik-beradik ni tadi kena pergi dapatkan rawatan untuk tahu siapa pemilik seterusnya. Kan, lepas 44 hari kematian, dia akan pilih. Lepas 44 hari kematian, dia akan pilih pewaris yang seterusnya, kan? Mungkin 100 hari ke, biasanya 44 hari ke atas dia akan pilih dah benda tu. Kau tanyalah orang yang kena saka, kalau tak percaya cakap aku, yang mana tua-tua kan, kau bawa pergi ubat lah itulah. Kau rasa dia nak buang tak? Dia tak nak buang bang kakak. Dia dah sebati dengan diri dia. Dan dia rasa kalau kata benda tu buang, dia akan mati. Siapa tak takut mati? Semua takut mati. Tapi yang paling menakutkan bila dia yakin kematian itu, benda tu dah bersama dengan dia boleh memanjangkan usia dia, umur dia. Tanya pada orang yang aku cakap ni, betul tak betul. Aku merawat, aku macam-macam orang aku jumpa, ini memang berlaku. Pasal tu tak pelik kalau kata kau bawa perawat datang rumah mak kau dah nazak. Lepas tu perawat dah datang dah ubat, konon-konon saka dah hilang ataupun dia dah buang tempat lain. Lepas tu tapi saka tu masih ada lagi. Sebenarnya masalah utama dia daripada pesakit tu sendiri. Dia betul-betul tauhid tak dia nak buang benda tu. Kalau selagi mana dia tak tauhid, dia takkan terbuang. Kau ceritalah simbolik, buka simbolik ke, buka apa benda ke sembang kau tak habis-habis begitu, tak mau dengar bang kakak. Buktikan perkara tu berlaku. Itu baru betul. Kan? Sebab kita dah ada bernindak ramai dah. Bila kita tanya, masih ada tak ahli keluarga yang mengharapkan benda tu? Bila kita psycho, last kali ada yang mengaku. Betul, dia menderita lama. Tapi janganlah kita salahkan orang tu terdahulu. Sebab kita pun tak tahu siapa yang mula-mula ambil ni, tak tahu siapa. Tak semestinya nenek kita, tak semestinya moyang kita. Mungkin yang lebih atas. Sebelum adanya kita ni, zaman-zaman dulu Melayu
Malaysia ni bukan negara tiba-tiba dah Islam kan. Bukan tiba-tiba dah Islam. Zaman-zaman dulu, nenek moyang kita dulu terdahulu, Malaysia ni bukan tiba-tiba dah Islam kan. Ada penyembahan yang pernah dilakukan, lepas tu baru masuk Islam. Sampai kat kita, nasib kita ni baik sebab kita ni duduk dalam Islam kan. Mana kata penyembahan-penyembahan ataupun benda-benda tu dah berlaku pada zaman-zaman dulu lagi. Boleh itulah dua perkara tu lah. Kalau boleh buat benda tu, barulah boleh cerita nak buang saka ke tak. Tidak buang masa je. Saya dah 7 bulan period non-stop. 7 bulan period non-stop, berat dah ni. 7 bulan period non-stop nak merawat dengan ustaz. Pergi klinik tak ada apa. Duduk kat mana? Awak duduk kat mana? Period non-stop ni berat ni. Awak emosi mesti teruk gila masa sekarang ni. Emosi akan jadi teruk gila. Lepas tu badan dah mula berbau kan. Dia ada satu bau tau. Orang yang period non-stop ni dia ada satu bau tau. Dia bau darah. Bukan darah bawah tu, dia ada satu bau hamis-hamis tu kan. Dia akan bau hamis tu kan. Untuk sementara waktu ni, kalau tak dapat jumpa dengan saya, awak boleh buat dua benda. Satu, awak boleh minum Ittihad Zuriat tu. Nombor dua, kalau boleh awak cuba amalkan kelapa bakar yang saya ajar. Awak pergi kat saya punya VTT tu, amalkan kelapa bakar tu seminggu sekali. Okey, seminggu sekali. Buat benda tu seminggu sekali. Lepas tu awak tengok, kalau kata semakin banyak keluar, dia dah keluar ketul-ketul, dia dah keluar warna hitam apa semua, nanti dia akan okey. Tapi kalau kata memang gangguan tu berat, dia dah locking kat situ, itu kena jumpa lah, itu kena berdepan. Ustaz, macam mana nak tahu bisnes kita kena gangguan atau bisnes semakin teruk? Kalau kata bisnes kita gangguan, macam contoh kalau akak buka kedai makan, akak tak selesa duduk kat kedai tu. Akak pergi kat kedai akak tu, akak rasa tak selesa, akak rasa panas, akak rasa tak sedap. Lepas tu bahagian sendi-sendi akak dia akan kacau, sama ada tangan ataupun sendi kaki. Kan kaki kita macam tu kan, kat belakang tu, pelipat kaki tu, dia akan locking kat situ. Akak rasa macam kaki akak berat. Okey. Kemudian kalau kata sihir tu dia attack dekat akak, sihir dia ada dua, sihir kedai dengan sihir owner kedai. Kalau kata dia attack dekat owner kedai, habis semua anak-anak buah akak semua akan sakit. Kalau dia attack dekat owner kedai, anak-anak buah akak pun akan turut jadi malas, jadi macam-macam benda lah akan berlaku kan. Tapi owner kedai ni biasanya dia akan dapat tahu lebih cepat. Dia akan dapat mimpi yang pelik-pelik. Sama juga, dia akan tulang belakang dia akan sakit waktu-waktu macam ni lah. Waktu-waktu macam ni lah biasa. Daripada 6.30 membawa ke waktu maghrib, dia akan jadi lain macam. Lepas tu apa lagi satu tadi tulang belakang sakit. Lepas tu mimpi terkejut-terkejut. Akak tengah sedap tidur terkejut-terkejut. Kalau kata benda ni berlaku pada akak, itu bukan masalah bisnes tengah drop, itu memang ada gangguan. Itu memang ada gangguan. Lepas tu kalau kata kedai ni bermasalah, biasanya ada sekali imbas ternampak, kelibat-kelibat tu mesti ada. Dia tak nampak jelas, sekali imbas tu nampak, dia mesti akan berlaku. Kalau kata dah teruk, dia akan berlaku. Lepas tu kalau kata bisnes tentang makanan tu cepat basi. Okey, makanan tu cepat basi. Lepas tu kalau kata bisnes yang melibatkan makanan, dekat dalam kedai akak tu akan banyak ulat sampah. Ulat sampah tak tahu datang daripada mana. Contoh dekat kawasan tong sampah, akak dah bagi bersih dah. Benda yang ilmu yang pasal ulat sampah ni bukan kata kedai tau, rumah pun sama. Rumah ataupun kedai, kita dah bagi bersih tau. Kawasan tong sampah kita ni dah bagi bersih. Tapi tak tahu ulat sampah ni datang daripada mana. Dia datang nyonyet. Kita dah bagi bersih kawasan tu pun, dia tetap datang nyonyet. Kan, mana kata benda yang tak elok tu berada dekat kawasan situ. Okey, so macam mana nak buat? Boleh gunakan garam pagar yang saya sediakan tu, ataupun air saya pun boleh direnjiskan. Ataupun kalau ikut pada bajet akak, kalau akak nak pergi padu, akak pergi ambil terus saya punya garam pagar tu. Kalau bajet akak tak berapa nak pergi sangat, akak nak try dulu, akak cuba beli kasur hitam saya. Yang saya punya kak, orang lain ni tak tahu kasur hitam saya tu bukan kasur hitam semata-mata. Dia ada minyak 99 jin, dia ada banyak benda yang kita dah campur dengan situ. Akak ambil minyak kasur hitam saya tu, akak campur dengan air mawar, letak dekat dalam botol spray, kemudian akak spraykan dekat kedai akak. Bergantung pada bajet akak. Tapi kalau tanya dengan saya, untuk akak tahu peringkat awal kedai akak ada masalah ke tak, jangan ambil terus garam. Garam yang kita keluarkan ni biasanya orang yang memang dah tahu dah, dia memang kena gangguan, baru dia ambil benda tu. Peringkat awal ni akak ambil je kasur hitam tu, letak 2-3 titik, letak air mawar, kemudian akak spraykan. Masa spray tu nak baca apa? Selawat kata Nabi cukup, dah memadai dah. Okey, Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad, spray je. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad. Jangan putus lah, jangan putus. Buat dia ikut step daripada sebelah kanan pergi ke sebelah kanan, spraykan saja. Okey. Selama saya merawat bagi kak, saya tak pernah pergi kedai orang bagi kak. Saya rasa selama saya merawat pernah pergi 2 kedai je kot.
kan, pernah pergi 2 kedai. Itu pun kedai betul-betul budak saya kan. Saya pernah pergi 2 kedai. Selama saya merawat, saya tak pernah pergi kedai orang, rumah orang buat pagar ke apa, tak pernah. Ilmu yang guru saya bagi, itulah ilmu yang saya jadikan daripada garam tu apa semua. Itu je yang saya bagi pada masyarakat. Saya pun tak pernah pergi rumah-rumah pesakit ni pun tak ada. Saya tak ada pergi. Saya nak biar pesakit sendiri yang buat, biar pesakit sendiri tengok apa yang keluar daripada rumah dia tadi. Nak tahu betul ke tak betul, masuk dalam teli saya, akak boleh tengok orang yang buat pagar tu tiba-tiba keluar jarum, tiba-tiba dekat depan rumah ada bangkai burung. Selama ni tak nampak bangkai burung tu. Aku taklah buka dia punya mata agaknya, mungkin boleh nampak bangkai burung tu dah kering tau. Tak logik kot, lepas dah buat pagar, bangkai burung tu ada dekat depan rumah. Bangkai burung tu dah kering. Kalau kita cerita pun tak, kalau kata dengar cerita macam tak logik, tapi itu memang berlaku. Bukan kata bangkai burung selama ni dia tak pernah tahu dalam rumah dia ada ular hitam. Ular hitam keluar, saya yang Tok Bomo terperanjat. Hai, letak pagar aku, ular hitam keluar daripada rumah kakak, mencecek-cecek ular tu keluar. Siapa yang dah lama dalam teli saya, cuba lagi tengok video. Ada video-video lama. Aku sendiri Tok Bomo aku terkejut. Macam mana pula selama ni. Dalam hati aku, ya Allah Tuanku, terima kasih banyaklah ya Allah. Lepas dia dah letak benda tu, elok ular tu keluar. Tidak anak, kalau tidak dia patutnya anak dia macam mana, kan? Naya, kan? Tu salah seorang lagi tu, Garage kan. Aku pergi tempat dia, aku cekikkan hantu tu. Sekarang rezeki dah okey dah. Cuma jangan kahwin lagi je. Kahwin nanti dulu. Lepas tu kahwin tu urusan Allah Ta'ala. Panggilan masuk daripada Bob Malaya yang dikenal pasti oleh True Caller. Apa benda pula ni, Bob Malaya pula call ni. Okey. Kalau malas pergi kedai, dia dua lah bang. Memang gangguan ataupun memang abang memang pemalas nak pergi kedai. Mungkin duit dah banyak. Apa boleh jadi juga. Okey, doakan saya dapat zuriat. Mudah-mudahan awak dipermudahkan dapat zuriat. Tapi siapa-siapa yang ni bantuan kecemasan, siapa-siapa yang memang ada keturunan, okey, ada keturunan, kau dah tahu dah, memang kau dah pergi rawatan, memang ada keturunan. Dalam masa yang sama kau mengandung gugur, itu boleh PM saya, boleh bantu cepat. Mereka kata 3 bulan roh tu masuk, jumpa dengan saya tolong awak. Kita boleh ikhtiar lah dengan cara. Saya tahu benda ni memang berlaku. Orang-orang yang ada keturunan, yang ada ni, dia orang payah dapat anak bang kakak. Asyik-asyik gugur. Benda tu dah kena makan. Ada setengah orang cakap kena makan. Ada setengah orang kata ada setengah orang kata orang bunian ambil lah, apa benda lah, macam-macam lah orang kata kan. Saya tak nak tahu orang kata. Kalau kata dah 3-4 kali kalau korang nak dapat anak asyik gugur, nanti bagi tahu dengan saya cuba bantu untuk lockkan supaya kandungan tu tak hilang. Okey, ada cara dia sebenarnya supaya kandungan tu tak hilang. Boleh Kalau ada gangguan, memang kandungan mudah nak hilang daripada, memang mudah nak hilang daripada. Kat mana nak tinggalkan nombor telefon awak ni? Kat inilah, kat sinilah. Awak tu saya dah follow kan. Sekejap, saya dah follow awak kan. Awak tinggalkan nombor awak kat sini. Sekejap lagi kan saya check dekat nombor telefon rawatan. Awak tinggalkan je nombor yang pernah daftar dengan saya kalau boleh. Nombor yang pernah berdaftar dengan pusat rawatan. Mana kata mak awak dulu, zaman dulu pernah datang kat saya 4-5 tahun lepas tu, dia mesti ada nombor telefon dia kan. Nombor telefon tu awak tinggalkan nombor tu. Jadi baru senang saya nak check mak awak yang mana satu. Okey. Banyak sangat pasal mimpi ni. Mimpi-mimpi dah masuk. Mimpi-mimpi, geng-geng mimpi dah masuk. Dia tanya pasal mimpi bang. Saya pun tidur berapa minit je bang. Apa nama akaun Telegram Ustaz? EAD Kaya. EK Fans FANS Club CLUB. Tekan kat situ. Nanti kau dah masuk kat situ kan. Kau dah masuk je kat situ, nanti admin akan tengok kau layak ke tak layak untuk masuk ke peringkat seterusnya. Dia ada pemilihan. Dia bukan semua hantu boleh masuk dalam aku punya tu. Kalau dia tengok fake account je macam rapu-rapu ke, Tok Bomo tak payah, buat sendirilah. Alah, tak malu dah masuk dekat orang punya grup. Tok Bomo tak payahlah, semak lah. Tok Bomo masuk dalam teli aku nak buat apa? Bukan pesakit. Lepas tu dia menyamar jadi anak murid aku. Lepas tu dia charge pesakit sampai 1,000 lah. 1,008, aku tak tahu apa pun.
Lepas tu pesakit tanya, "Ustaz, ini anak murid Ustaz." Aku cakap aku tak pernah ada anak murid, macam mana pula? Dia cari pesakit. Lepas tu dia scan. Agaknya dia pun package sekali dengan pukau lah, apa benda lah dekat orang tu. Boleh je bayar 1,800. Aku selama berawatan 1,000 pun tak pernah aku cari dengan pesakit. Jen, jadi anak murid tiba-tiba boleh sampai beribu-ribu kan. Okey, boleh Tok Bomo tak payah masuk. Aku kalau tahu Tok Bomo aku blok terus. Sibuk dah masuk dalam grup orang. Ustaz, amalan murah rezeki, zikir kalau murah rezeki yang biasa saya buat, ya kafi, ya gani, ya fatai razak. Itu yang saya pernah bagi tahu dah lama, dah ramai orang berjaya. Cumanya tinggal lagi, jangan buat benda tu kerana rezeki. Buat benda tu, sebut benda tu hanya kerana Allah Ta'ala. Biar Allah Ta'ala yang bolak-balikkan benda tu. Dia bolak-balikkan nak bagi rezeki ke, nak bagi apa ke, terpulang pada dia. Ya kafi, ya gani, ya fatai razak. Awak pergi dekat Zemnya VTT, banyak dah saya kongsikan benda tu. Okey. Apa amalan supaya kita tak cepat marah? Puasa ke? Itu je amalan yang paling terbaik. Puasa adalah amalan yang paling terbaik supaya kita boleh redakan kemarahan. Kalau kata kita jenis baran ke apa benda, kalau boleh puasa. Okey, kalau kata dalam keilmuan, dalam segi keilmuan, boleh buat mandi pakai air kolam masjid. Air kolam masjid hari Jumaat tu, suruh suami akak pergi dekat masjid, lepas orang semua dah habis solat Jumaat tu, ambil kolam masjid tu, boleh buat mandian. Itu pun bagus. Saya pun kalau ada masa-masa yang saya rasa tak tenang jiwa, saya rasa bercelaru ke apa benda disebabkan kena serangan ke apa, memang saya akan buat air kolam masjid tu untuk mandian saya. Tapi saya potonglah limau 7 biji ke 21 biji ke. Lepas tu saya mandi lah. Tapi kena hari Jumaat agak. Sebab apa hari Jumaat? Masa tu ramai orang beriman yang gunakan air tu, air kolam masjid tu. Mungkin mudah-mudahan di sebalik air orang beriman tu, mungkin akan terkena jugalah pada tubuh badan kita. Kita dah tak beriman mana dah. Tapi insyaAllah bila hari Jumaat ni, dia ramai orang yang beriman, dia pergi ambil air dia berwuduk kat situ. Macam mana nak bagi mak mertua berhenti buat kita? Cari mak mertua baru je lah bang. Tak payah pening-pening lah. Kalau mak mertua dah kaki buat orang ni, cari baru je bang. Abang cuba adakan 2-3 mak mertua. Mungkin nanti mak mertua dah tak fokus nak buat kat abang. Mak mertua akan sihir mak mertua. Mak mertua ni sihir mak mertua ni. Wah, hajar mak mertua yang tu banyak cakap, dia sihir. Jadi abang dah terlepas, biar mak mertua dengan mak mertua je bergaduh. Mana nak tahu bang, mak mertua buat ke tak? Kadang-kadang bukan mak mertua buat, kadang-kadang Tok Bomo yang pandai-pandai cakap. Pandai-pandai cakap mak mertua buat. Mak mertua nak buat pun apa ke mak mertua syok kat abang? Sekarang ni mak mertua ni bagi ke tak bagi, dia kahwin dengan abang dengan anak dia ni. Dia nak buat pula ke? Mak mertua ni pula lebih-lebih ni sekarang, kena ni sekarang. Ustaz nak upgrade tasbih boleh ke? Nak buat apa? Buat tanduk. Aku bagi kau tasbih tu tak ada apa benda nak cerita, tak ada apa benda nak upgrade. Kau zikir je. Dah bagi tasbih aku dah buat 7 hari 7 malam. Kau nak upgrade apa lagi? Nak buat tanduk, tak payah buat apa dah tu. Benda tu kau zikir je. Kau zikir je lah. Dia nak suruh upgrade lah. Sudahlah, aku dah maghrib ni. Nah, lagi lama aku sekejap lagi dia nak upgrade diri, dia nak upgrade baju lah, nak baju ruqyah seluar dalam ruqyah. Semua benda dia nak ruqyah. Nanti kita jumpa lagi. Okey. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan terus semangat. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Yang mana yang tak dapat zuriat lagi tu, macam mana pun kena faham skill penting. Walaupun gangguan-gangguan juga, skill sangat penting. Salah skill pun memang tak dapat zuriat. Aku dah pernah ajar banyak kali dah. Okey. Lepas tu yang mana-mana jiwa-jiwa tekanan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ketenangan dalam diri masing-masing. Okey, jumpa lagi semua. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.